Ada orang tanya aku, kau kalau stres kau buat apa? Macam mana kau hadapi stres tu? Kadang-kadang aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Because of kita, everyone ada cara healing masing-masing. Macam aku akan keluar macam sekarang ni. Sekarang dah pukul, I think almost pukul 12. Almost pukul 12. Ini adalah ubat healing aku. Aku akan keluar, walaupun tak ada hala tuju, aku akan keluar. Pergi jalan-jalan, aku pusing-pusing lah dekat mana yang aku rasa aku nak pergi. Kalau korang stress, korang nak kena jumpa orang, nak bercerita, nak talk heart to heart, please find someone yang betul-betul boleh jadi good listener dekat kau. Macam aku tak perlukan good listener. Alhamdulillah lah, cara aku healing is begini. Kita tak boleh samakan hidup kita Kalau macam korang need someone, please find someone yang betul-betul boleh dengar dan betul-betul boleh jadi good listener, tak judge, tak cerita balik pasal dia yang akan buatkan kau lagi stres, kau lagi banyak masalah. Kalau kau macam aku jenis yang keluar sorang-sorang, pergi jalan, bawa kereta healing, okay, just go, buat je benda tu, it's okay. Kalau benda ni yang boleh buatkan kita tenang, why not kita buat. Kalau korang nak healing, cari healing sendiri, jangan ikut orang. Sebab tak semua apa yang orang buat boleh buat kita senang.